Seawal pukul 7 pagi, kita dekat nasi kerabu tumis. Kita cari breakfast. Kalau nampak asap-asap. Kuih apa ni? Kuih bom. Kuih bom? Dalam dia ada apa? Tomahawk. Kuih ni ada. Ini dari Jepun. Ya je lah abang ni. Ni ada macam boleh juga nasi berlauk, ada nasi kerabu, nasi dagang. Dekat sini Kak Man nasi kerabu tumis. Supaya kita orang tahu kita orang jadi orang kedua. Kan dah beratur dah. Padahal baru pukul 7 minit. Pergi kubur Tok Cik. Tapi dah kan macam ni. Oh. Pak ada takut kena soal. Dia tak kena pisah sikit pun. Sakit kat masjid soalan. Kita dia cara-cara. Kena tidur tanya sugi berapa kali dah umrah. Pergi umrah 2000 Macam mochi kan. Dia dari Wah, siapa buat? Aci. Aci buat. Macam Rumi. Macam Romi, macam Kuromi. Macam Rumi. Rumi. Nak balik dah ke? Nak balik dah? Nak gerak dah? Nak balik mana? Rumah. Rumah kat mana? Dekat Johor. Kat Johor. Jauh. Jauh. Tapi kena tidur dulu. Kena tidur dulu, kena tidur dalam kereta lah. Baru lepas solat. lepas tu balik tapi adik nak Licin lah. Kan? Licin kan? Best kan? Macam baju hujan je. Macam baju hujan. lagi banana. Lampun. Salam je. Ih, semua tak nak. Semua tak nak. Semua tak nak. Semalam kan kita main bunga api sama-sama. Ni, kita main bunga api sama-sama lah semalam. Pakai baju Hello Kitty lah. Tapi berbujik. Tapi perut buncit. Malu ke? Ih, cantiknya. Bila beli? Masa balik kampung. Masa balik kampung? Ada mak amu ni. Cakap hai. Hai. Ayo balik je. Tak nak. Semua tak nak. Hai guys, nenek. Kita nak pergi mana ni? Nak pergi mana? Lagi pas putih. Oh, lagi Pasir Putih. Pergi beraya. Sekarang ni hari raya ke-8. By the way, kita orang dah sampai Kelantan semalam dah pun. Perjalanan kita orang hanya 7 jam sahaja daripada Selangor. Sangat clear jalan sebab kita orang memang balik time orang semua dah nak balik KL, orang semua memang dah ada dekat Kelantan. So disebabkan hari ni disebabkan tahun ni kita punya turn raya dekat Negeri Sembilan. So kita balik Kelantan macam lambat-lambat sikit lah. Kan nenek? Sekarang kita nak pergi beraya rumah makcik saya dekat Pasir Putih. So ni lah kita punya outfit. Saya add on ni shawl macam apa orang panggil, macam trend-trend sekarang orang letak-letak ni kan. Sebab baju ni macam baju ni tak adalah kosong sangat, tapi saja macam nak ada tambah-tambah sikit. Sepatutnya start vlog ni semalam, tapi semalam saya macam tak ada mood nak start vlog. So hari ni baru kita start, okay? Semalam pun kita orang sampai dalam pukul 3 petang macam tu. Yang kita orang tak pergi mana-mana pun, kita orang just pergi rumah belakang ni je, pergi beraya rumah makcik saya lagi. Makcik saya memang banyak. Mama ada 10 orang adik-beradik. Memang ramai. Buat dia beli tengah jalan tak beli. Berapa dia?
Bertimung. Oh, buah timun. Ya. Ya, ada 10 orang adik-beradik tapi 2 orang dah meninggal. So tinggal 8 orang lah adik-beradik. 8 orang pun tak adalah semua. Yang mana ada dekat Kelantan je lah kita Dekat pergi rumah ada 4. semalam. Dekat kampung ada 4. Kat Kelantan ada 4 adik-beradik. Dekat luar daripada Kelantan pun ada 4. Semalam pun kita orang pergi beraya 2 rumah je. Macam ziarah-ziarahi lah kan, kita dah lama tak jumpa. Macam malas nak start vlog semalam. So kita start pagi tadi. Jadi hari ni punya plan, kita nak pergi rumah makcik saya dan kita nak pergi ambil gambar. Raya kita tak habis lagi ya. So kita perlukan gambar raya lagi. Oh, bapa nak beli buah timunnya. Makcik lah lagi makan. Oh. Kalau buat tanggi tak ada apa. Dapat L. Ui, terus putih Mat. Kita beli cendol jagung RM5. Saya tak manis. Padi. Cantiknya. Padi tengah hijau. Balik Kelantan. Yalah dia puasa apa sini. Kata dia balik. Hari ni dah hari ketiga kita dekat Kelantan. So, kita nak pergi Kota Baru ya. Pukul 9.30. Sekarang dah pukul 9.30 pagi. Kita pergi breakfast dulu. Lepas tu jeng. Kita dekat roti canai kayu arang. Ada nasi dagang. Abang udah apa je? Kita ada nasi dagang, roti canai, nasi kerabu, Teh beng. teh beng. Teh beng, teh obeng. Teh beng, teh obeng. Dia macam kayu Teh arang. ni panas apa? Teh Tak ada. panah. Teh panah. Kat sini memang setiap kali balik Kelantan memang wajib singgah untuk breakfast kat sini. Okey bah? Kalau tak okey tak adalah singgah setiap kali balik Kelantan. Tempat favorit Abah. Favourite tetap. Kalau sini tutup dia pergi kat depan. Kita ada ni. Kayu arang crispy tu. Garing. Crispy dan garing. Sorry guys, baju ni nanti Mel letak link dekat bawah. Tiba ada orang kan. Kita dah sampai dekat Aeon KB. Cuba teka kita nak beli apa. Kami untuk nenek kita, untuk penyang kita, pak pendekar garite. Orang luar cuba kecek Kelantan. Gitu. Tiba-tiba nasi hingga pagi ni. Hebat Aeon dia ada Rolex. Aeon kita mana ada Cak Enki ke tak ada. Tak ada Bonia. Wish kita nak singgah Switch. Saya beli ni. Yang ni punya A16 Blue 256. Supaya nanti senang nak edit vlog untuk korang. Setahun warranty. Untuk casing nak ke mana? Tak ada. Yang ni saja. Dengan ni lah warranty. Unboxing time. Nak unboxing. Nak setting jap.
Kalau biru. Sama. Wow. Gambar tak transfer masuk sini lah. Sebab Boleh. selalu macam yang ni Dia- buat untuk belajar je. Boleh kena tutup ah. Enam. Ni password ni kan buka-buka tu kan. Okay. Nasib send dalam email. Ha. Oh my god. Ah, Nampak dah. dah dapat dah. Dia kena belajar high skill kopi ni. Aduh. Dia kena belajar high skill kopi ni. Aduh. Korang dengar tak? Cuba korang macam, korang dengar macam ada lalat-lalat cakap nak naskin kopi. Nak beli untuk lansir rumah nenek. Nenek ni. Aduh lah. Di kasut pula dah. Kasut dia dah terkopak dah weh. Tapak kasut dia dah cabut. Duh, kaki gajah ni. Tak adalah gajah. 9 je yang tu. Tu yang kaki gajah ni. Apa berapa? Apa berapa bah? 11. 11. Oi, besar. 9. 8.5 ke? 9 saja. Tu beli Naskin Coffee. Tak. Naskin Coffee ni kalau korang datang Kelantan, belilah Naskin Coffee ni. Dia macam Zeus, memang menarik. Kalau korang Zeus tu, Zeus mana-mana korang pergi ada. So Dia pernah tadi. masuk Kelantan belilah Naskin Coffee ni. Nampak dekat dia punya ni. Memang And- roasted keras. ASKEN Naskin Coffee. Kocak-kocak. Apa ni? Okey lah. Dia hotel bartender kecil bar ada Wah, kita dekat Demika. Beli apa, Mah? Sikit batik. Nak beli kek batik. Selalu kita datang event selalu sold out je. Kita datang terus sini. Kita dah order siap-siap golden ni dan pistachio. Duit raya. Dapat duit raya lagi ni masih belajar. Terima kasih. Cakap bye-bye. Bye. Terima kasih. Kita beli whitening scrub. Ni dia boleh untuk muka dan badan. Lepas tu ada juga sunscreen honeydew. Bau dia wangi ya. First time bau. Kek batik yang golden. Golden apa orang panggil ni nama? Golden flake. Golden flake. Lepas tu dengan kek batik pistachio. So sebabkan kita orang beli 2 kek batik, kita dapat 15% off. dia suka jual batu pun beli. You. Jual batu, jual pokok pun beli. Sampai ke Kelantan aku cari je. Sebab selalu kalau pergi event, selalu golden flake ni dengan pistachio selalu habis. Datang Kelantan Habis, terus 50%. order, terus kita terus DM kat Mimi, Apa aku nak terus jual lagi? simpankan. Tadi mama dah try pakai dia punya whitening scrub ni. Lepas tu kalau pakai lagi sunscreen, memang lembut je. Kita punya kulit lembut. Lepas ni dari jauh kau dah nampak putih-putih. Gitu. Awas. Awas. Alhamdulillah kita dah dapat. Nanti balik kita rasa. Sekarang ni kita nak pergi ke Pasar Siti Khadijah. Tak tahu nak beli apa, kita tengok. Kita tengok mak saya nak shopping. Sup urat keting. Panas. Menarik. Sup urat keting memang favourite. Sekarang ni kita orang dekat Pasar Siti Khadijah belah-belah atas ni.
Nama banyak kedai-kedai makan. Korang pilih je lah kedai makan mana korang nak. Nasi sup Muhammad Rafiqi. Dia macam belah hujung-hujung sikit. Kalau ada gambar ada botol longcang. Kocan ni. Dia suruh kita tepi sikit guys. Dah. Apa nasi? Kami nak makan tu. Lepas tu dia pula yang lebih. Memang sedap ah. So kalau korang nak, korang cari kedai ni. Kalau ini. Nasi sup Muhammad Rafiqi. Depan dia. Depan dia ni. Dia sama je kedai dia orang. Dia adik-beradik ke apa? Dia belah-belah hujung sikit. Kat situ ada kaedah nasi ayam. Kat situ ni apa? Tangga? Bukan tangga. Tak tahulah. Tapi dia macam belah-belah hujung sikit. Nak beli gapo? Nak beli kat saya. Banyak. Nak beli untuk saya dia. Nak beli kamu tak tahu. Cari keropok leko. Tu dia. Ni nak minum ke apa? Tok. Ni peluh-peluh. Tok, peluh-peluh Kau ada? panas ke peluh-peluh keluar duit? Makan sup tadi. Makan sup kat mana? Tu atas tu. Beli. Ya. Ni dekat belah-belah bawah. Kedai emas kat sini memang ramai ya. Semua pakat beli emas separaya ni. Nampak ni ramai. Depan sana lagi satu pun ramai. Kalau lah orang Kelantan kalau beli emas agak macam beli kopok. Bau dia. Menyelah. Bau dia. Overlah. Leleh ambil tahu ni. Leleh. Sebab tu kalau kau tengok orang-orang Kelantan kan, dia kalau dia pakai emas tu besar-besar. Tak ada pakai kecil-kecil, dia pakai besar terus. Mama cakap CD ikonik kalau datang Kelantan. Kita orang balik kampung Kelantan pun jarang lah pergi belah-belah sini sebab macam jauh sikit. Oyo. Ni apa istana balai besar lah. Jom lintas. Kita orang walaupun kampung kat Kelantan tapi kita orang jarang pergi belah-belah sini. Macam tak selalulah. Sebab macam tak ada benda nak beli. Satu sebab tak ada benda nak beli, satu lagi sebab jauh sikit. Kita dekat pantai cahaya bulan. Berangin. Patah pinggang apa? Patah pinggang. Terbalik. Kita nak makan. Tahu yang honeydew sedap gila. Sebenarnya nak yang strawberry tapi strawberry dah habis. Saya tak sabar nak rasa. Tapi bateri saya dah tinggal 5. Macam mana ni? Bau dia bau sedap weh, macam bau biskut. Macam bau biskut Jacob tu lah. Kena review cepat-cepat je sebab bateri kita dah nak habis. Dia nak try pistachio pula. Kalau mula-mula makan macam rasa pistachio lah. Tapi pistachio dia tak kuat sangat. Dia lagi sedap kalau pistachio dia lagi kuat lah. Tapi golden flake ni sedap. So tadi kita dah beli iPad baru. So iPad yang ni kita akan jual. Dah jual lah, dah ada seller dah. Dah ada seller, dah ada buyer. Mian nak iPad yang gig dia besar. Yang ni dia 64 gig je. So jadi Mian ambil 256 gig. So senang lah nak edit vlog semua tu kan. 64 gig nak edit vlog tak cukup je. Video saja dah 30 gig. Lepas tu nanti edit lagi, nak save dia lagi, dah lagi 20 gig.
Memang tak cukup. So terima kasih untuk iPad ni. Memang pakai untuk belajar je, tapi lately ni memang pakai untuk edit vlog semua tu. Sama je colour biru. Yang baru ni pun boleh colour biru juga. By the way guys, kalau korang tengok Uci, hari ni Uci dia pergi klinik. Sebab dia bernafas dia tak normal tau. Mia akan letak lah video dia dekat sini. Dia bernafas tak normal. And Mia suruh Angah bawa pergi klinik. And doktor kata dia ada masalah jantung. And mungkin dia jadi genetik juga. Sebab before this Juma pun sama. Juma tu adik dia. Juma pun sama juga masalah jantung macam tu. Tapi time dulu Juma dia tak tunjuk tau dia bernafas macam mana apa semua. Tapi Uci ni tunjuk dia bernafas tu pelik kan, macam memang tak normal. Lepas tu dia ada juga cecair dekat dalam paru-paru dia. Ni positif masalah jantung. Macam tu lah. So korang kalau korang tengok ni, korang doalah Uci tak serius sangat. Dia kuat, dia baik-baik saja. Sebab saya sangat macam tak ready. Oh, main badminton oh. Gitu. Alah, nampak style juga. Bye. Bye. Kita nak balik dah. Nenek, bye-bye. Drama air mata pagi ni. Sebab mama dengan abang nak pergi haji. So drama air mata lah ya pagi ni. Bye. Nenek nangis juga ke? Maka berakhirlah percutian kita di Kelantan. Kita nak balik dah.